Assalamualaikum. Salam Aidilfitri yang kelima. Pernah tak anda nampak benda putih yang nampak macam bunga karang ni dekat kedai ubat atau pasar raya? Inilah dia fungus putih atau juga dikenali sebagai snow fungus atau silver ear mushroom. Fungus ni kita kena rendam dulu selama 20 hingga 30 minit sehingga ia kembang sepenuhnya dan lembut seperti jeli. Orang Cina suka sangat fungus putih ni kerana ia dianggap sebagai makanan awet muda. Antara khasiatnya adalah ia sangat kaya dengan kolagen untuk keanjalan kulit dan melambatkan penuaan. Mula-mula kita tumis bawang putih yang telah dicincang sehingga naik wangi dan kekuningan. Kemudian masukkan bawang Holland yang telah dimayang halus. Tumis lagi sehingga bawang nampak layu dan berkaramel. Bau dia memang membangkitkan selera. Okey, lupa nak beritahu tadi. Selepas rendam dan fungus kembang, pastikan anda buang bahagian pangkal yang berwarna gelap dan keras itu. Kemudian kita cari-carikan ikut saiz yang kita suka. Okey, ini rahsianya. Kita masukkan air rebusan ikan. Biasanya orang guna air biasa, tapi air rebusan ikan ini akan beri rasa umami dan lemak manis semula jadi yang sangat luar biasa pada kuah kita nanti. Bila air dah mendidih, masukkan cauliflower yang telah dipotong kecil tadi. Biarkan sekejap. Kemudian barulah kita masukkan bintang utama kita iaitu fungus putih yang telah kembang tadi. Dan akhir sekali kita masukkan daun sawi pak choy untuk warna hijau yang segar. Untuk melengkapkan rasa Chinese style, kita perlukan 1 sudu besar sos tiram untuk rasa savory. Serbuk lada sulah kita gunakan sekitar setengah sudu teh, jangan terlalu banyak, cukup sekadar untuk bagi rasa hangat dan aroma. Kemudian ini wajib ya, kita masukkan 1 sudu kecil minyak bijan. Ini yang bagi aroma kedai makan Cina yang autentik. Itu. Okey, tengok tu kuah yang pekat dengan fungus yang kenyal-kenyal jadi, sangat menyegarkan dan penuh khasiat. Jadi lepas ni jangan lupa beli fungus putih ni dan cuba resipi mudah saya ni.